Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Ali Kutai dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan beliau dan demikian lagi hendaklah kita ketahui akan segala isteri Nabi. Situ. Dan demikian lagi hendaklah kita ketahui akan segala isteri Nabi yang tinggal kemudian daripada wafatnya Nabi, dan mereka itu 9 orang. Nabi ni menikah 11 orang. Ketika dia hidup, dia menikah 11 orang. Hak ni riwayat paling sahih sekali. Ada riwayat kata Nabi nikah lebih daripada 11 orang. Tetapi ketika Rasulullah wafat, isteri dia ada 9 orang. Yakni 2 orang sudah meninggal ketika dia hidup. Pertamanya Aisyah, keduanya Hafsah, ketiganya Saudah, keempatnya Safiyah, kelimanya Maimunah, keenamnya Ramlah, ketujuhnya Hindun, ke-8nya Zainab, ke-9nya Juwairiyah. Dan sekaliannya ibu segala mukmin. Isteri Nabi ni pangkat dia seperti ibu, sebagaimana Rasulullah itu seperti bapa. Maka kedudukan isteri Rasulullah itu seperti ibu. Sebab itulah haram bagi umat berkahwin dengan isteri Nabi, kerana kedudukan dia seperti ibu, seperti ibu kita. Sebagaimana haram berkahwin seorang dengan ibu dia, maka haram juga umat berkahwin dengan bekas isteri Nabi dia. Aib kita berkahwin dengan ibu kita, benda yang nampak tak berapa molek. Tradisi orang dulu sebelum daripada Islam, di zaman jahiliyah, anak-anak akan mewarisi isteri ayah. Boleh sako.
boleh saka isteri ayah dia dan dia boleh berkahwin dengan isteri ayah dia. Ni zaman jahiliah. Apabila mari Islam, Islam melarang perbuatan lagu tu kerana perbuatan yang tidak baik dan tidak mengurangkan kehormatan seorang ibu. Apabila seorang itu kita menganggap sebagai seorang ibu, maka tidak layak kita menggauli dia pula. Dia, ayah kita pernah tidur dengan dia, tiba-tiba kita pula tidur dengan dia. Tak berapa comel. Patut kita hormat dah dia sebagai ibu dah. Maka tak layaklah sebagai seorang anak menggauli seorang ibu dia. Maka isteri-isteri Rasulullah, Sayyidina Aisyah ni hak paling muda. Ketika Rasulullah meninggal, usia dia baru 18 tahun. Usia dia baru umur 18 tahun baru. Muda, terang-tang lagi. Tetapi dia tak menikah lah, tak boleh menikah. Siapa dia meninggal. Tetik isteri Rasulullah pertamanya Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Ni isteri pertama Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah, Sayyidina Khadijah hidup dengan Rasulullah sebelum daripada wahyu 15 tahun. Rasulullah menikah dengan Sayyidina Khadijah umur 25. Maka lepas pada mari wahyu ketika usia 40 tahun. Ketika usia 40 tahun. Dan dia meninggal 3 tahun sebelum daripada hijrah. 3 tahun sebelum daripada hijrah. Ada riwayat kata 2 tahun sebelum daripada hijrah. Berarti dia duduk dengan Rasulullah 25 tahun. Sayyidina Khadijah duduk dengan Rasulullah daripada usia 40 tahun. Dia berkahwin sampai umur 55 tahun. Lebih kurang lah. Kalau dia nikah umur 45 tahun, tambah 25 tahun, jadi 65 tahun. 60 tahun dah. 60 tahun lebih kurang. Tu anak daripada Sayyidina Khadijah ni orang kecuali Ibrahim. Rasulullah tinggal di rumah Sayyidina Sayyidina Khadijah 28 tahun. Rumah dia lah ni sebelah Masjidil Haram lah ni, sebelah kawasan Safa dengan Marwah tu ada kawasan bekas tapak rumah Rasulullah. Rasulullah duduk lepas pada meninggal Sayyidina Khadijah 3 tahun. Lepas tu baru Rasulullah tinggal ke rumah tu. Kemudian Saudah binti Zam'ah. Katanya pengarah sehinggalah Sayyidina Khadijah ni. Sayyidina Khadijah ini isteri pertama Rasulullah. Rasulullah hidup dengan Sayyidina Khadijah 15 tahun. Dan Rasulullah tinggal di rumah Sayyidina Khadijah. Sekarang kita boleh tengok di sebelah Bukit Safa Marwah itu ada kawasan lagi. Kerajaan Saudi katak dah rumah Rasulullah. Ada lagi lah sisa dia. Dan dia buat macam kong warna hijau lagu tu. Di situ Rasulullah duduk 28 tahun di sana. 25 tahun dengan Sayyidina Khadijah. 3 tahun sebelum hijrah Sayyidina Khadijah meninggal. Jadi 25 tahun dengan Sayyidina Khadijah. Rasulullah duduk situ 28 tahun. Situlah anak-anak Rasulullah lahir di sana. Wahyu-wahyu pun turun di sana, banyak berkat. Katanya ulama, selepas daripada makam Rasulullah dan Kaabah, tempat tu paling afdal sekali. Sebab turun wahyu Jibril duduk mari turun naik di kawasan tu. Jadi boleh kita ziarah sekarang.
Sekalipun orang tak benar pun bolehlah kita ziarah. Ambil berkat. Jadi lepas pada meninggal Sayyidina Khadijah, Rasulullah berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ni Rasulullah berkahwin, dia umur tua dah. Maka ketika duduk dengan Rasulullah nak menceraikan dia dah, umur tua sangat dah. Maka katanya Saudah kata, wahai Rasulullah, tak usah cerailah hamba. Hari hamba beri kepada Sayyidina Aisyah. Tak apalah, hari saya tu, hari hok patut mu duduk dengan saya, tak apa, saya beri giliran itu kepada Sayyidina Aisyah. Hok penting, syaru fi zaujatika. Pada hari kiamat aku nak dibangkit dalam keadaan aku tu binimu, wahai Rasulullah. Tu permintaan dia. Khususiat dia, keistimewaan Saudah binti Zam'ah ini lepas pada Sayyidina Khadijah meninggal, 3 tahun tu Rasulullah tidak berkahwin dengan siapa-siapa kecuali Saudah saja. Jadi 3 tahun tu dengan Saudah. Sebelum Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Aisyah apa dia, 3 tahun tu dia duduk dengan Saudah sahaja. Meninggal pada tahun 55 Hijrah. Sayyidina Tina Saudah ini meninggal pada tahun 55 Hijrah. Kemudian isteri Rasulullah bernama Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar, anak kepada sahabat dia Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Aisyah ketika sebelum daripada hijrah di Mekah lagi. Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Aisyah di Mekah sebelum daripada hijrah. Ada riwayat kata 2 tahun. Ada riwayat kata 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Yakni sebelum lepas pada meninggal Sayyidina Khadijah, Rasulullah berkahwin lalu dengan Sayyidina Aisyah. Tetapi dia tak duduk dengan Sayyidina Aisyah. Sekalipun dia berkahwin dah dengan Sayyidina Aisyah, Rasulullah tak duduk dengan Sayyidina Aisyah kerana usia Sayyidina Aisyah baru 6 tahun pada masa itu. Ada riwayat kata Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah baru berusia 7 tahun. Ada riwayat kata ni riwayat Syiah. Syiah lagu mana? Sikit-sikit Syiah selalu. Umur ni tahun dulu tak serupa dengan orang umur 24 tahun lah ni. Lah ni 24 tahun, anak pun tak reti, masak pun tak reti, hidup pun tak reti. Reti nulis A, B, C. Tu periksa dia A, B, C. Boleh A, jadi agak, B bodoh sikit, C nombor. Tu ya. Siapa umur 24, duduk kira nombor lagu tu. Suruh anak tak reti, nak jadi mak pun tak reti, nyapu rumah pun tak reti belaka. Tak reti nak hidup. Orang zaman dulu, umur 9 tahun tu boleh nikah dah. Tetapi Rasulullah tak tidur sekali lagi. Tak tidur lagi kerana Rasulullah pada Sayyidina Aisyah baru umur 9 tahun. Katanya Sayyidina Aisyah lepas pandai abah menikah dengan Rasulullah, maka mak hamba pun wi makan hamba bawang, wi makan hamba ubi ketan. Nak suruh hamba ni jadi besar ni, bini orang dah. Umur 9 tahun. Rasulullah minta Sayyidina Aisyah kerana dia tengok di dalam mimpi dia malaikat Jibril wak mari seorang perempuan. Di dalam satu sutera hijau wak mari tunjuk depan dia. Katanya malaikat tu kata, ni isterimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah perasan ni anak Sayyidina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar mengenai Aisyah. Katanya Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kecil lagi anak hamba tu. 9 tahun lagi. Ginilah ya Rasulullah. Gini. Hamba buat kuih. Hamba suruh orang rumah hamba buat kuih. Petang ni hamba akan suruh Aisyah pergi rumahmu, pergi atas kuih. Pergi bawa kuih, pergi atas kuih kepadamu ya Rasulullah.
Kalau munafik layaklah. Umur ni tahun dia pun besar dah, comel molek dah ke apa dia. Okey. Tu binimu ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, tak apa. Petang tu, buat kuih lah. Isteri kepada Sayyidina Abu Bakar, buat pergi. Suruh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah umur ni tahun, pergi. Bawa kuih dia. Bawa kuih pergi kepada Rasulullah. Apabila lagu tu, Rasulullah pun tengok Sayyidina Aisyah. Rasulullah pun ambil kuih tu. Katanya Sayyidina Aisyah ni, ayah ada kirim kuih ni kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah pegang, setuh tangan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tarik tangan. Ai. Orang orang pegang tangan ambo. Lari dia kelik jumpa dengan ayah dia. Budak-budak mana tahu apa dia lagi. Katanya Sayyidina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar tanya, lagu mana Rasulullah? Dia pegang tangan kita, setuh tangan kita, ayo kita tak selesa kata lagu ni. Katanya Rasulullah, wahai Aisyah, dia tu suamimu dah, wahai Aisyah. Tanda Rasulullah tu setuju, maka itulah. Sekali pun lagu tu, Rasulullah duduk dengan Sayyidina Aisyah ketika berhijrah. Yakni ketika umur dia 9 tahun. Umur 9 tahun kahwin, 3 tahun tak hijrah lagi. Lepas pada hijrah, campur 3, 9 tahun. 9 tahun duduk di Madinah, baru Rasulullah duduk dengan Sayyidina Aisyah. Usia 9 tahun. 9 tahun ni usia balik seorang perempuan. Balik seorang perempuan tu, kalau umur 9 tahun keluar haid, tu balik dah. Tak usah duk kira orang lain ni lah, 9 tahun ni baru duk makan lollipop baru. Tak usah duk kira lah. Maka cerita zaman dulu kita jangan bawa dengan cerita suasana sekarang ataupun suasana di Malaysia. Hak ni bagi orientalis hujah menyatakan Rasulullah ini suka kepada budak-budak. Kalau kita agak gila tino lah, Rasulullah ni gila minat kepada perempuan. Siapa anak saya dia umur 9 tahun nak juga. Maka orang orientalis mikir lagu tu. Kerana apa? Dia tengok dengan keadaan suasana sekarang. Suasana sekarang memang umur 9 tahun ni tak ada orang menikah. Memang sangat pelik. Tetapi zaman dulu umur 9 tahun itu biasa ya, standard. Sebab tu cerita ni kita jangan oyak kiyah dengan masa sekarang. Kiyah masa sekarang selok apa kitanya. Kiyah dengan zaman dulu. Kita gan generasi mak kita lain dah. Mak hamba nikah tak boleh IC lagi. Umur 11 tahun. Nikah umur 11 tahun. Tak ada IC lagi dengan ayah hamba. Ayah hamba boleh dah IC. IC lah, dia panggil IC ni. Umur 12 lah IC-nya. Ayah mak hamba nikah umur 11 tahun. Kalau kita lon nikah umur 11 tahun, geger. Bahasa jenis apa nikah? Tak lebam nikah dengan budak lagu tu. Orang dulu nikah umur 9 tahun. Kau ada zaman dulu. Ni generasi kita dengan ayah kita baru. Pas Rasulullah 1400 tahun. Pas nak kiyah lagu mana cerita. Memang tak betul sungguh. Kalau cerita lon ni. Cerita lon ni. Lon ni cerita. Kita baca cerita Rasulullah ni cerita 1400 tahun. Lagu mana tubuh manusia tak tahu pada zaman dulu. Dulu budak je satu. Tinggi-tinggi ni. Longi. Budak tingkatan ni. Sama tinggi dengan lutut. Sama tinggi dengan lutut baru tingkatan ni. Pelik sungguh. Makan Maggi apa tak tahu. Cak kedih apa. Jadi beri tak tahu kok mana. Jadi pendek-pendek. Ketok-ketok. Tak tahu kacukai ayah kapal. Kau lagu mana tak tahu. Pelik sungguh kata. Pas kita nak kiyah orang zaman dulu. Kiyah zaman Fir'aun berat lagi. Fir'aun besar lagi. Nabi Musa besar lagi. Cerita. Ada orang buat hujah kata Rasulullah ni minat kepada perempuan siapa umur 9 tahun pun nak nikah juga. Salah dia memikir. Tak betul dia memikir kiyah. Masa beza dah. Jadi duduk dengan hijrah, kata pendapat kata usia 9 tahun, ada kata pendapat kata umur 7 tahun. Nikah dengan Sayyidina Aisyah ni. Tapi tak tidur sekali lagi ketika berhijrah ke Madinah, yakni 2 tahun ataupun 3 tahun lepas pada tu, barulah duduk sekali ketika usia 9 tahun.
Rasulullah meninggal, Sayyidina Aisyah baru usia 18 tahun. 18 tahun berarti dia duduk dengan Rasulullah, nikah dengan Rasulullah umurnya tahun 18, yakni 12 tahun lah. Dalam 12 tahun. 12 tahun dia duduk dengan Rasulullah. Umurnya tahun nikah, umur 18 tahun Rasulullah meninggal. Dia meninggal pada usia 58 tahun. Dia meninggal ketika usia dia 58 tahun. Rasulullah meninggal di usia 18 tahun. Lepas pada tu, ketika usia dia 58 tahun, berarti 40 tahun lepas pada Rasulullah meninggal, baru dia meninggal. Dan Rasulullah tidak berkahwin dengan anak dara kecuali seorang saja, iaitu Sayyidina Aisyah. Kalaulah Rasulullah ni minat perempuan, pasti dia akan berkahwin dengan semua anak dara. Tetapi Rasulullah nikah dengan semua janda-janda belaka kecuali Sayyidina Aisyah. Rasulullah dari sudut praktikalnya dia nikah dengan janda. Tetapi apabila sahabat dia nak berkahwin, dia suruh nikah dengan anak dara. Jadi kita memanglah nak ikut sunnah juga. Jadi afdalnya hamba nak minat janda. Sebab tu geger kedai janda. Tak boleh jumpa kedai janda sikit, colek janda. Minuh janda mana, berhenti selalu nak ambil sunnah Nabi. Betul, tapi Nabi suruh nikah dengan anak dara. Seorang sahabat berkahwin, Rasulullah tanya, menikah dengan janda ke anak dara? Katanya sahabat tu, ya Rasulullah, hamba nikah dengan janda. Rasulullah kata, apa nikah dengan jandanya? Apa mu tak nikah dengan anak dara? Kalau nikah dengan anak dara, mu boleh bergurau dengan dia, dia boleh bergurau dengan mu. Kalau janda ni awak seja orang pengalaman dah kan. Dia tak galak lah mana kalau orang tak ada pengalaman ni. Suka menikah dengan orang first time kita panggil. Orang hok baru-baru ni. Kalau ada pengalaman ni style standard jaga. Ya bisa dah kan, orang bisa dah pengalaman dah. Jadi Nabi kata molek nikah dengan anak dara. Katanya sahabat, ya Rasulullah, ayah hamba meninggal ketika perang. Apabila meninggal ketika perang, dia tinggal adik-beradik hamba kecil saja. Ramai adik-beradik hamba, bawah hamba ni kecil. Jadi hamba perlu kepada seorang yang sudah dewasa untuk mengurus ke adik-adik hamba. Maknanya orang ada pengalaman dah, pernah jadi ibu orang dah. Boleh urus anak adik-adik hamba. Kalau hamba nikah dengan anak dara, dia sendiri pun tak erti nak buat gapo dia. Jadi dia tak biasa, terkejut. Baru nikah boleh 10 orang dah anak. Kejutkan je lah dia. Jadi kalau janda ni dia ada pengalaman dah, ya Rasulullah. Rasulullah kata tak apa kalau ada sebab gitu. Jadi kalau nak nikah, afdalnya nikah dengan anak dara berbanding dengan janda. Janda ni ada khasiat dia tapi malah royak, takut pakak menikah dengan janda belaka pula. Dia panggil sarjen. Sarjen tu. Sarjen lah, sarjen. Pakak sarjen ni jadi sarjen jangan. Sayyidina Aisyah ni gelar dia Ummul Abdullah. Gelar dia Ummul Abdullah. Gelar dia Ummul Abdullah, yakni ibu Abdullah. Sayyidina Aisyah ni tak ada anak dengan Rasulullah. Dia nikah dengan Rasulullah 12 tahun, tak ada anak. Sekalipun tak ada anak, dia ada anak saudara seorang, anak kepada kakak dia. Kakak dia nama Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar. Asma ni dia nikah dengan Sayyidina Zubair. Sayyidina Zubair. Nikah dua orang tu, Asma dengan Zubair, boleh anak nama Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair. Ni anak saudara dia, anak saudara. Tapi anak saudara dia, tapi dia minat kau anak saudara dia. Kalau kita gak dia pegolah macam sukum nak kau anak saudara dia. Maka Rasulullah nak ambil hati Sayyidina Aisyah, nak suruh dia gembira, gelar ke dia dengan Ummul Abdullah. Seolah-olah buat kata ni anak dia lah, anak saudara dia sendiri. Anak kepada Sayyidina Zubair, nama Abdullah ibnu Zubair. Mati kena bunuh belaka. Abdullah ibnu Zubair meninggal, mak dia pun meninggal juga, Asma bin Abu Bakar. Kena bunuh zaman kekacauan politik. Ni politik ni aduh lah.
Kalau silap kerok tak jadi balas lagu ni, siapa perikat bunuh membunuh. Nah, Abdullah Ibn Zubair ni kena meninggal dia. Nah, meninggal kena bunuh, mak dia pun kena bunuh juga. Nah, ketika zaman Sayyidina Ali, nah, pecah Sayyidina Ali satu kawasan, Sayyidina Muawiyah satu kawasan, Sayyidina Abdullah Ibn Zubair satu kawasan. Abdullah Ibn Zubair ni dia duduk di kawasan Mekah, menguasai Mekah. Sayyidina Ali menguasai Kufah. Dia pindah pemerintah Islam asalnya duduk di Madinah. Zaman Sayyidina Ali pindah ke Iraq, Basrah, Kufah, di Kufah. Sayyidina Muawiyah pindah halik atas tu, Syria tu. Sepadan tu sebelah halik Syria. Duduk kat ni sebelah, duduk kat ni sebelah, Iraq halik kat ni sebelah, duduk bawah ni Mekah. Nah, maka Khawarij ni, ni macam-macam lalu. Khawarij mari nak bunuh belaka, dia kata tak jadi belaka. Sayyidina Ali tak jadi. Sayyidina Muawiyah tak jadi. Abdullah Ibn Zubair tak jadi belaka, dia kata. Buat ni lipat belaka. Nah, koya nak jadi pemimpin lah, gapo dia tak memimpin cara Islam lah, cara berok. Dia pula hak paling bisa sekali. Sayyidina Ali salah lagi. Tidak memimpin secara adil, tidak memimpin secara Islam. Secara Islam. Ya kami dulu lagi dok kata kok pemimpin lagu tu dah. Apabila pergi lagu tu yang bunuh. Nah, nak bunuh Sayyidina Ali kena sungguh. Meninggal Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali nak pergi semaya subuh, popok dia ambil, mari kapok ping katak sana. Kena Sayyidina Ali. Nah, pecah kau ni dia, kapok. Berkubai darah dia. Meninggal Sayyidina Ali. Ni dia pergi pula pergi ke Syria, pergi ke Syam, nak pergi bunuh. Popok dia belaka tu, nak pergi bunuh Sayyidina Muawiyah. Pergi nyobah dengan lembing. Lacak lembing tak kena. Kena sikit cedera sebelah halik belakang. Ada riwayat kata kena punggung sikit lah. Tak kena. Tapi cuba tu membunuh tu ada. Abdullah Ibn Zubair tak ada. Tetapi dia meninggal kerana dibunuh oleh zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Zaman dia tak silap ambo. Nah, lepas pada meninggal dah Sayyidina Muawiyah, meninggal Sayyidina Ali, dia ada lagi di Mekah pada masa tu zaman pemerintahan Bani Umayyah. Tu dia meninggal. Mak dia mati kena suluh. Sayyidina Asma bin Abu Bakar ni mati kena suluh. Suluh ni orang Arab, pedai Arab panjang ni ada. Arab ni yang main pedai panjang. Pok kita main kerih panjang ni. Waktu biasa ni main dekat. Pok dia yang main ujung tu ting 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 ting. Biasa juga cara main dia tapi lengah lah. Jauh dekat sedepa, ting 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 ting. Semakin panjang pedai semakin hebat orang tu. Tak percaya citra kita pegang ni air Nur Hayati ni kita pegang. Sejak buat gini. Seteruk asal tangan asal. Tu tak sampai sekilo bagus, tak sampai sekilo. Pedai ni kadang-kadang 4 kilo, 5 kilo. Perai setengah hari. Kadang-kadang sehari. Esok sambung pula makan nasi dulu, kena makan nasi, berehat dulu, gapo dia apa semua. Perai ni letih. Ni. Sahabat dulu lagu manalah perai pok kita ni tak tahulah. Akak botol ni pun tak urut dah. Ya solong ni daripada sebelah masuk bawah, masuk tumbuh ni. Sayyidina Asma. Tu. Sebab apa? Kih politik. Kih berebut kuasa. Siapa dia kata orang tidak gila dengan kuasa? Saya tasawuf. Saya orang warak. Saya orang hebat kata. Politik ni tidak menyebabkan saya jadi lagu tu. Orang dulu cerita. Orang bisa-bisa dah tu zaman tu. Sahabat sepuh pada zaman tu. Penuh sahabat. Kok ngaji dengan sahabat banyak mana? Lepas tu hok bunuh Sayyidina Ali. Bukan orang jahil. Orang alim juga. Zaman Sayyidina Umar dia jadi tok guru orang tu. Tok guru orang tu. Sayyidina Umar atas dia mengajar sana, mengajar sini. Zaman Sayyidina Osman mengajar rata dah. Soho dia orang alim. Zaman Sayyidina Ali tak tahu. Nak marah kok apa dia kok Sayyidina Ali. Dia lah. Pap bahan dengan kapuk. Bukan orang kacik pe bunuh. Tak ada. Cerita ni bukan orang kacik pe bunuh ni. Bukan kata orang hok jenis main dadah pergi bunuh Sayyidina Ali. Dah. Cutlah baca sendiri siapa dia bunuh Sayyidina Ali. Orang agama.
Orang dah hitam. Ni bahaya kita ngaji agama kalau salah tarbiyah, salah ajaran jadi ekstrim. Lah ni ngaji agama tapi tak bawa kasih sayang. Tak bawa kesia belah kepada umat. Tengok, tak pernah belajar daripada sejarah. Baca sejarah kita. Start daripada start Rasulullah. Masa Rasulullah ada tu ada dah bibit-bibit perangai. Nak balah tapi atas nama agama. Ada dah. Tapi Rasulullah ada. Segar lagi. Meninggal Rasulullah, naik Sayyidina Abu Bakar. Oh, pening kepala. Start dah pening kepala. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar. Ya bukan Rasulullah. Oh, sudah. Oh, pening Sayyidina Abu Bakar. Hak ni ngaku jadi Nabi. Hak ni tak say ta'at. Hamba tak say ta'at kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia supaya kita juga. Buat gapo dia? Kalau Nabi guna siapa? Malah bayar zakat ke dia. Nabi hamba bayar ke Nabi. Ni Nabi tak ada dah. Lagu mana Sayyidina Abu Bakar nak buat? Sayyidina Abu Bakar kata siapa dia tak bayar zakat kat hamba. Ni Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia tak bayar zakat kat hamba, tak buat sumpah setia semula kepada hamba, hamba perang, bunuh belaka. Sayyidina Umar kata, jangan buat kerja lagu tu. Rasulullah tak ajing bunuh sama buat kita ni. Dok. Sayyidina Abu Bakar kata, mu tak berani tak apa. Aku waktu ambil hukum, bunuh orang lagu ni. Lawan pemerintah, bunuh hukum dia. Sayyidina Umar kata, tak pernah Rasulullah buat ni kita ni. Tengok Sayyidina Abu Bakar, istihad mula-mula. Apa hukum orang melawan pemerintah yang sah? Tengok, waktu ambil Sayyidina Abu Bakar waktu tu. Oh, kalau Sayyidina Abu Bakar kata, tak apalah kita ikut zaman Rasulullah. Sudah. Bergocoh pun kita tak tahu alik-ilik berjatuh. Sebab tu Nabi ketika nak meninggal Rasulullah pesan as-sam'u wa ta'ah. Dengar kata dan taat. Sekalipun yang menguasai kamu, yang menjadi raja dan pemimpin kepada kamu tu orang Habasyiyun, abdun Habasyiyun, orang bodoh lah kita kata. Ambo bisa lagi pada dia. Kecik pok kita lon ke. Kita bisa semacam. Kita ada atas. Ngira piti siapa 100 ya boleh. 110 tu tukar takir Koya pandai nak memimpin, payah memimpin awewe. Nak buka pondok, nak cara ke anak murid tergelepar dah. Nak cara kepada semua rakyat. Sek Malaysia ni sek lipat saja ni. Minat kepada hiburan, minat pitih, minat harta, minat kuasa, minat perempuan, minat hiburan. Lagu mana nak menguasai? Nak suruh tentera, nak suruh rakyat tu jadi hok jenis kaki keyboard warrior tak sedek kira hok komen orang tu nah. Lagu mana nak jadi kawan? Payah nak jadi pemimpin. Sayyidina Abu Bakar tu ahli syurga dah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah. Kena bunuh. Pelak sungguh. Setara mana demo nak pemimpin siapa kena bunuh Sayyidina Ali? Tak buat hati lagi. Anak murid Rasulullah, menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, ahli syurga. Tak buat hati lagi. Standard KL lo ni. Tu zaman Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kakak dia Asma bin Abu Bakar. Ketika Sayyidina Aisyah belum lahir. Sayyidina Aisyah belum lahir. Tak ingat dah cerita dia. Kemudian Hafsah bin Umar, anak Sayyidina Umar pula. Isteri Rasulullah nama Hafsah bin Umar binti Umar. Umar Al-Khattab. Ni anak sahabat dia juga, nama dia Hafsah binti Umar. Rasulullah pernah cerai ke isteri dia Hafsah binti Umar. Dia isteri Rasulullah ni hok kira macam lagu mana jenis nakal sikit. Jenis nakal, jenis orang muda lagi ke. Kalau hok jenisnya ada juga. Hok jenis berani ada juga isteri Rasulullah ni. Jadi Rasulullah layak kerana isteri dia. Antaranya Hafsah binti Umar. Satu kali Rasulullah cerai dia. Maka turun Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an taraja'a Hafsah. Turaja' Hafsah. Katanya Jibril turun, dia kata wahai Rasulullah, rojak semula dengan Sayyidina Hafsah. Bapa? Dia tu kuat puasa, kuat bangun malam. Payah dah nak cari bini setara tu.
Kuat bangun tahajud malam, bukan tahajud saja, tengah hari puasa. Nah, Jibril mari perintah, kata Allah Ta'ala, perintah kamu ya Rasulullah, rajak semula dengan dia. Dia ada kisah lah, apa Rasulullah cerai Sayyidina Hafsah ni. Nah, Rasulullah nak ajar kita dengan bini ni, aduh, rumah tangga Rasulullah pun kadang-kadang ada cerai juga. Tapi nak ajar kita lagu mana nak mengurus rumah tangga kita. Baloh standard KL lah. Hak tu tak boleh lari dah bahasa baloh ni. Kalau tak baloh tu bukan manusia tu. Tu panggil robot kok. Tak ada perasaan. Manusia ni dia ada perasaan, maka dia ada baloh, dia tahan molek, tahan gapo dia. Tu Sayyidina Hafsah. Dia rapat dengan saing anak. Ayah dia saing, anak pun saing. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni saing. Anak dia pun saing rapat. Sayyidina Aisyah dia rapat dengan Hafsah. Meninggal pada tahun 45 Hijrah. Meninggal pada tahun 45 Hijrah. Kemudian isteri Rasulullah Ramlah binti Abi Sufyan. Ada Ramlah kat ni tu. Wallahu a'lam. Panjang pula Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati berat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Hibat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.